Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi tak tipu nampak tu 11, 12 pagi. Saya sebenarnya bangun pukul 9 tadi. Saya pergi Rawang nak ambil satu kereta, tapi kereta tu tak sampai lagi, membazir minyak je. Okay, so sekarang saya ada dekat Yat. Saya nak ambil kereta yang lain pula, kereta Saga Premium. Customer bernama Nabil Najmi. Esok atau lusa insyaAllah saya deliver. Customer ni datang showroom je. Kereta yang kat Rawang tu S70 Executive tu saya nak hantar ke Perak, tapi nak kena reschedule balik dengan customer. Sebab janjinya dengan customer tu besok deliver Perak, tapi kereta tak sampai lagi kan. Saya cuba settlekan minggu ni juga. Okay, so yang tu kita tolak tepi dulu. Sekarang saya dekat Yat. Lori baru turun. Saya tak boleh nak keluar sebab jalan nak keluar tu sempit. So tunggu lori ni settle dulu, bawa turun kereta semua dulu, baru saya ambil kereta saya. Sekarang ni kita lepak dulu kat tepi ni. Hari pun tak berapa panas, memang tak panas sangat pun lah, tak ada matahari. Kita lepak dulu, nanti tray plate pun saya dah bawa. Nanti kita dah dapat kereta, kita akan sambung balik video. Okay guys, terima kasih. Yang mana baru masuk live saya, baru tengok video saya, tekan button subscribe, tekan button loceng. Kalau kalian yang ada berminat nak bertanyakan dengan lebih detail, tekan link dekat bawah ataupun ambil nombor saya dekat bawah. Okey, tunggu lori. Tengok, nak turun dah. Hari-hari lori datang je. Hari-hari. Jangan cakap kereta korang lambat. Hari-hari lori turun. Kita jumpa korang sikit lagi. Okey, dapat dah kereta, tapi tiba-tiba ada lori lagi satu datang. Tu kawan saya pun ada baru sampai, nak ambil kereta juga. So seorang lagi pun ada kat belakang tu. Tunggu kereta lori tu settle dulu, baru saya boleh bawa keluar kereta ni. Saya nak pergi pasang tray plate apa semua. Nanti kita bawa pergi isi minyak. Settle. Kita cuba bawa saya ingat saya nak cuba deliver hari ni, tapi esok lah kot kan, takut rushing sangat. Okay, kita sambung sambung sikit lagi sampai dekat showroom, nanti kita akan sambung lagi. Okay, korang enjoy saja view POV saya drive. Glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. Okay, kereta dah hantar dah. Nak pergi basuh. Saya dah sampai showroom. Nak letak tray plate, saya nak buat kerja lain. Nanti kereta ni dah siap, saya akan update balik. Okay, kita sambung korang sikit lagi. Tunggu kereta habis basuh. Alright guys. Okay, settle kereta ni. Tadi saya dah hantar basuh. Dah siap basuh, dah masuk dalam showroom. Customer dia tak nak pasang tinted. Saya nak, kan ada free tinted kan, tapi customer tak nak. Dia nak buat sendiri, tapi tak apa, tak ada masalah. Okay, nombor plate tak settle lagi, saya tak buat lagi. Besok pagi deliver. Door visor dah settle, file dah settle. Mana nak balik? Goodies bag pun dah settle. So insyaAllah besok kita akan deliver kat customer lah. Saya cuba pujuk customer datang malam ni, tapi saya pun tak pakai baju proton sebenarnya. Saya dah balik tadi. Saya dah mandi tu, datang balik nak settlekan kereta ni. Lepas tu ada beberapa buat kerja sikit lah. Okay, so kita jumpa korang besok kereta ni. Malam ni ada modal sikit nak buat live Saga Premium. Okay, kita jumpa korang besok insyaAllah. Okay, dah settle deliver. Sekarang pukul, jam saya dah mati lah. Sekarang lebih kurang dalam pukul 10.30 kot, 10.30 atau pukul 11. Customer datang tepat-tepat on time pukul 10 pagi. So dah settle deliver dah, explain sikit-sikit. Customer pun senang faham.
Okay, kita jumpa korang dalam next video. Terima kasih yang mana dah tengok video saya dari awal sampai habis. Sekejap. Okay, pintu tak rapat. Okay, alright. So guys, kita jumpa korang dalam next video. Okay, settle deliver. Assalamualaikum.